jika kita meninggalkan rukun, tak dapat diganti daripadanya sujud sahwi. Ini ramai orang tak faham. Dia masuk tahiyat akhir, dia teringat bahawasanya tadi rakaat yang pertama dia tidak rukun, dia turun sujud selalu. Bermakna dia tinggal rukun, dia pergi sujud sahwi saja, tidak sah. Rukun kalau tinggal kena buat semula. Bila tu? Kalau kita masih di dalam semayang. Kalau lepas semayang dah, kena semayang semula. Lepas semayang dah, duduk nyanda, tak ni dok rokok rakaat pertama. Wajib kena ulang balik. Kalau waktu masih ada, ulang. Tunailah. Kalau waktu habis dah, wajib qada. Bermakna rukun bukan ganti dengan sujud sahwi. Teringat rukun tak buat, kena buat. Dan apa yang kita yang buat selepas rukun tidak sah. Contoh, rakaat yang terakhir sembahyang subuh. Faham tak lagi? Lepas pada kita rokok, kita dok dang iktidal. Kejut ke ruh gong tu, terus sujud. Faham tak lagi? Terus turun sujud. 2 kali sujud dan tahiyat akhir. Dalam tahiyat terakhir baru teringat, aku tadi dok dang iktidal, turun sujud terus. Maka sekalian yang selepas iktidal tidak sah. Dia nak sah rukun yang selepas, kena sah rukun yang sebelum. Nampak? Iktidal itu rukun. Jadi mu kena berdiri semula daripada duduk, iktidal biar betul, tak kata sami Allah pun tak apa, kemudian baru turun sujud. Batu semayang kena molek-molek lah, jangan duduk kejut.